Dengan kombinasi prestasi, keselesaan dan ciri keselamatan yang terkini, Proton S70 memang menjadi satu pilihan yang menarik dalam segmen sedan. Harga kereta bermula dari RM73,800 sehingga RM94,800. Proton S70 dilengkapi ciri keselamatan canggih. Sekarang ni, daripada minyak habis, kita tukar Eco balik. Okey, yang best ni kereta ni, setengah kereta ada yang brand mahal pun. Kalau kita reverse, tengok saya reverse kita ada dua kamera yang awak boleh dapat pada sebelah kiri dan kanan. Nampak? Boleh nampak? Okey, awak boleh nampak siap ada dengan lining ni sekali. Untuk memudahkan kita bila parking. Nampak ni? So, kita tak ada teragak-agak. Siapa yang tak pernah side park, tak pandai, kita boleh side park dengan mudah lah. Kan? Kita punya infotainment pada bahagian depan ini pun sangat-sangat membantu. Semua benda anda boleh check. Vehicle status semua di sini anda boleh check. Vehicle information. Wah, macam-macam lah awak boleh buat. Vehicle control, boleh buat ACC dan juga ICC, manduan yang baik, ada sistem auto hold dekat sini. Tengok ni auto hold. Kepada yang tak tahu auto hold ni, dia tak payah pakai handbrake. Auto hold ni awak on, nanti dekat traffic light, maksudnya dia akan berhenti tanpa awak tarik handbrake. Itu auto hold punya function lah. Dan dia tak ada handbrake, kita menggunakan brake seperti ini sahaja. Apa pendapat korang tentang S70 ni? Tinggalkan komen di bawah dan berjumpa kita lagi dalam video seterusnya.